Dan aku akan tunjuk cara macam mana nak cuci spare tank tu. Dalam spare tank kita, kalau tangki radiator, dalam radiator dah berkarat, dalam spare tank pun dia akan kotak lah, bukan ayak. Okay, so nampak tu spare tank ni. So ayak dia pun karat dah. So yang ni pun kita cabut, kita cuci sikit tank ni. Okay, ni spare tank Suzuki Swift lah. Jadi Swift ni spare tank dia nipis lah. So sesuai lah sebab tak ada ruang lah. Okay, boleh tengok ayak karat dia. So dia macam mana kita nak bersihkan dia. Kita cuci yang pasiak. So tengok betul-betul ni yang pasiak-pasiak ni boleh ambil, masuk ke dalam ni. Okay, tak payah banyak pun, sikit cukup. Okay, kita nampak dah dalam tu. Baik, masuk ke dalam ni. Isi je. So boleh tengok kita buang ayak tu. Tengok bersih tak? Tinggal pasiak-pasiak tu je. Selepas dah diyakini bersih, tak ada pasiak-pasiak, pasang balik lah. Okay, lepas tu letak balik di sini.